nak pergi? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. So kali ni kita akan buat trip pergi wedding our campmate dekat Kuala Terengganu. Okay, let's jump. Sekarang jam 10 pagi. Kita dekat mana? Tapi basically planning kita nak berhenti sekejap lagi untuk pergi singgah R&R Gampang. Kan mulanya ini kan mula nak 6 bulan. Kita tinggal lagi kan. Terus ke 8 bulan. Okay, dah makan sikit tadi. So sekarang kita teruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Lagi 2 jam perjalanan. Okay, alright. Ni apa? Kita dah sampai Kuala Terengganu. Bandara TMINT. So kami dah on the way nak pergi makan tengah hari dulu. Kelaparan. Kita dah sampai Singapura tapi penuh je. Sangat ramai orang beratur. Ini baru lepas solat Jumaat. So sebab tadi dah orang tutup. Pukul 2 baru buka semula. Okay. Nak pergi Pasar Payang. Jadi Pasar Payang baru tau. Kita mana nak bersesak kereta, kita orang pagi siap dah. Gulalah jalan kaki. Pokoknya tak ada lah. Terjauh sangat ya. Jadi kita ada signboard Pasar Payang. Kita pergi depan dulu lah, habis sana bawah. Sini apa? Basak kan? Ni makanan. Mana? Sini. Oh, tu makanan. Ya, tapi dia jual makanan yang tapi dia dah sale kan. Ini macam pasar. Oh, ni macam pasar. Oh, jual barang-barang. Oh. Nanti balik kan kita belilah nak bagi orang kan. Tapi kita nak beli apa? Oh, tahan je lah kan. Apa jadi lah? Tengah dulu dia apa yang ada kat dalam tu? Kita tahu dah. Seru tak? Banyak pula ya. Ramai juga rempah. Tak boleh lipat-lipat. Sekarang kita nak pergi Pasar Payang, tempat makanan. Dan tadi kita pergi ronda Pasar Payang yang barang-barang kering. So ini barang-barang basah. Makanan. Suka? Apa yang satu-satu orang suka guna? Orang minat juga tu. Terima kasih. Dah sampai, membeli belah lah. Kita memborong. Memborong. Wah, jambatan angkat.
on the way nak ke chalet setelah berpenatan hari ni. Chalet kita betul-betul tepi pantai. Masuk sini ke? Dia tu. Kita nombor apa? Tengah-tengah. Yang tak tahu. Kita sudah sampai. Assalamualaikum. Soalan ni. Ya. Assalamualaikum. Wah, luas benar. Okey. Baju yang kita nak ambil. Ya, ini jenis bilik family room, which is ada 2 queen. Yang kami punya yang warna kelabu ni, pintu side belah sini, yang ni triple room. Maksudnya dia akan ada 1 queen, 1 single bed. Alright, kita dah penat. Ayuh berehat. Pagi. Let's go, Aurora. Kita orang menumpang. Kita nak dinner. Okey. Kita tak payah dah keluar pukul 5 kan. 6.30 okey lah. Let's go and dinner. Kalau ni kita makan dekat KST ikan bakar. Let's go. Dia Lupa pula. estetik langsung. Oh, ini pula. Ini baru susu betul. Tadi tu Kita fix estetik sikit kan. sebab tadi dia cair. Oh, ni susu bagi manis lah. Ya, edisi lah. Yang kan susu cair. Okey. Tu, tengoklah. Kak Ida dia ajar dia buat. Macam tu yang nampak? Dia memang lembut. Dia Shave eye. Aiskrim. Ni kat orange. nasi dengan apa dia? Selamat pagi. Menawar hari ni. Sebab kita orang nak pergi keluar. Selamat pagi. Kita berpagi-pagian nak mencari makan pagi seawal pagi. Tak adalah awal sangat. Sekarang 6.48. So homestay kita kat tepi pantai tau. Cantik tau. In 600 meters, turn right onto Jalan Kalamansi. Sarapan pagi di sini. Hello, dia makan mana buku? Hai. Meja tu? Nak makan apa? Pagi, kopi lagi. Kita ambil ni madu 2.
Ayam. Tak boleh pilih nak bagi apa. Boleh? Apa nak? Si dagang ayam lah. Okey, setaga ayam. 2 je total. Akak nak try telur rebus tak ada kuah gulai? Boleh? Boleh? Cik. Coba saya. Okay. Terima kasih. Okey. Ya. Okey, silakan telur ayam. Kita cuba ayam. Telur rebus. Lagi sedap. Awak bagi kan? Makan lagi. Boleh. Cakap dengan Ica. Ica makan apa Ica? Nasi dagang. Oh, kita menu sama. Sekejap lagi ambil air. Nasi dagang madu 2. Nasi dagang tebeng dengan gulai telur rebus. Itu dah makan seminyak. So hari ni macam sebab dia special nasi dagang kan. Nasi dagang kan. Rugi dah pula. Sikit lah. SQ tu aku cakap Bulat. relax dulu lah, awal lagi ni. Tunggu dah gitu lah. Kalau juga scam. Wah, mahal. Panjang lah. Tu lah air meletup. Tapi manis ya? Manis. Macam kita makan dekat dekat Panindan. Mbak awak bagi Dengan pelis sama lah. Macam mana-mana. Kita sudah makan. Sekarang kita dah on the way nak balik chalet. Tapi kita nak menyinggah sekejap. Kita ziarah masjid sebentar. Ni ke banyak? Tu masjidnya. Masjid terapung. Saya dekat Puchong kan banyak terapung. Yalah. Sini yang penting. Masjid terapung. Yeah. Masjid terapung. Siapa datang semua terapung. Ayo. Di belah sana kita orang punya home chalet tau. Ni straight situ chalet kita orang. So memang berdekatan dengan pantai Pandak. What's up guys? So hot. Sangat bahang Pagi tapi bahang. Oh ni pantainya. So cantik. Tapi kena faham kat sini dia dah inform dilarang mandi dengan berenang tau. So ada juga orang main air ni atas risiko masing-masing lah layang. Oh my god, so hot. Tapi nice view guys. Ya, good. Kopi RM10 satu. Ini yang buih tu. Ombak sini kuat lah. Tak, matahari betul-betul dekat atas kepala tu Pada ni pukul 9 pagi Gigi tak mandi.
Kurang kalau kurang sedap sikit. Miring pandak je nama dia. Ya. Sup kentang. Wah, banyaknya. Ketam. Right, kita dah bersiap nak pergi ke majlis perkahwinan. Right. Lu nak beratur? Kaki. Oh, dia open je lah Sedap. Baik kau sini. Baik. Jangan ada pengantin ni. Nanti lah salah kamu. So cantik. Tanya. Terima kasih sampai. Ya. Tak kita gambar. Takut nanti kacau pengantin. Ni nama dah. Ada seorang ke dua orang lelaki bersatu? Baiklah hadirin sekalian, selepas saja pengantin selesai. Kek pisang gede. Burnt cheesecake. Daripada kita ada kopi nisang. Kita ada apa ni? Kita ada burnt cheesecake. Okay, burnt cheesecake. Burnt cheesecake nisang. Dan ada waffle egg. So cute. Semua nisang.
Okay. Alright, kita nak terus pergi cari Hotel. bukan Kepok Leko. Sebabnya bila balik kapal ni macam-macam lah. Boleh buat, boleh jumpa. Yang ini sekarang kita nak on the way pergi Kuantan, tapi kita nak singgah beli keropok leko. Kita lalu dekat jalan pantai. So sini memang cantik. Mana yang dah sampai? Dan juga kalau Mana ya? Kelulut. Kita nak beli keropok leko. Lepak keropok leko ni memang betul tepi pantai. Tapi kalau daripada arah kalau Terengganu kan, kedai ni kat belah kanan lah. Tapi betul depan pantai. So kita tinggal beli keropok leko dekat keropok leko 008 Kelulut. Adik. Jom makan. Buat leko panas. Ke mana ni? Panas. Mana kita? Tak. Datang. So kita nak terus pergi ke Kuantan. Check in. Let's go. Ada sekarang ada di jangan nampak tu memang. Ini harapanku kecil. Tali pertunangan terputuslah sudah. Macam makan anak banyak. Yang akan aku bina kau robohkan. Kau pergi. Alright. Kita dah sampai dekat hotel. Dah selesai check in. Kita nak masuk bilik kepenatan. Let's go in. Ada budak. Ha? Cool kot. This is our room. Tengok budak menyekut. Toilet. Okay. Ini katil kami. Kita tengok view-nya. Wow. So, bilik kami adalah studio room with sea view. Weh, seluas mata memandang. Yeah, let's go and eat loteng. Sekarang pukul berapa? Oh, lewat sungguh hari ni Kita memang late dine in. Bersih baik oh. Kalau abang dah lelah tinggi. Ada meja kita duduk di bawah. Banyak ayam? Okay, jangan lupa scan untuk menu. Go, macam tu betul tak? Masker hijau. Akhirnya sampai. Untuk kelaparan.
Dah kenyang. Jom kita lihat pantai Teluk Cempedak. So malam ni malam minggu, penuh, sangat ramai orang. And then ada fire show. Let's go and see. Let's go breakfast. Wow, view daripada kita punya level. Morning. Let's go and Eating. breakfast. Nasi jagung, ikan topor, sausage, roti canai, basic beans. Ini buah-buahan, salted meat, kita cakap kat luar. Oh, ini egg station.
Ada ikan. Apa tak yang warna kuning-kuning? Wow. Wah. Banyak sebelah sana. Ya tak? Dia nampak apa kat bawah tu yang? Orang masuk auto pintu tu. Tinggi sangat tu. Tak bagi dia makan tadi. Ya. Keluar tadi. Check out. Let's check out. Oh, kena ambil troli dulu. Ikan patin goreng ada salai lemak terikan ikan bawang. Nasi di sini. Ni apa? Pais patin bangsa tepoyak. Itu pais tarapia. Itu bagi apa? Tak lah. Ya ke? Ya. The dessert, puding raja. Ha ni. Itu ada dessert lain juga. So dah pilih semua, bayar dekat sini. Ikan patin. Let's go and eat it. dapat ice cream free. Alright, habis kita punya vlog kali ni. Alright, bye-bye.